Jangan tersilap beli madu, rupa-rupanya dah banyak campuran gula. Risau. Macam mana nak tahu madu original ke tak? Akak-akak mesti punya madu dekat rumah. Boleh cek dulu madu tu original ke tak. Kalau madu tak original atau madu tu ada campuran, dia selalunya masa kita angkat macam ni, dia akan menitik-nitik. Tapi kalau madu original, dia memang akan pekat dan dia bertali macam ni. Akak buatlah setinggi mana pun memang dia akan bertali, dia tak akan putus. Cara kedua untuk kita tahu madu tu original ke tak, kalau kita letak di air, dia tak akan mudah larut. Kecuali kita dah kacau lama-lama baru dia akan larut. Nampak? Even pun kita goncang memang dia tak larut. Lepas tu kalau akak tengok, dia ada design macam honeycomb. Nampak ya, dia punya bentuk bukannya cantik, dia memang akan berserat macam ni atau berbentuk macam honeycomb. Yang ni memang insyaAllah kita yakin dia adalah original honey lah, tanpa adanya campuran apa-apa. So, mana akak-akak yang nak dapatkan madu original boleh beli di beg kuning cantik. Nampak ya, dari tadi dia tak larut lagi. Dia masih terpisah lagi antara air dengan madu. Lepas tu, anak-anak kan dia suka makan manis atau minum manis. Lebih baik kita tukarkan kepada honey. Akak boleh makan terus macam ni atau boleh campur kepada air suam, minum pagi-pagi. Sangat banyak manfaat dan khasiat madu untuk badan kita. Lepas tu, madu yang cantik pegang ni, yang ada dekat beg kuning cantik adalah madu original daripada Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Beli di beg kuning cantik, Kak. Dia adalah probiotik semula jadi yang sangat baik untuk badan kita. Lagi-lagi sekarang kita dah nak masuk bulan puasa, amalkanlah makanan-makanan sunnah. Yang nak, cek di beg kuning cantik sekarang.